Kita tahu kalau kita ada lesen B2 je dan kita tak nak ada masalah dengan authority, kita ada pilihan untuk pakai motosikal yang kapasiti dia tak lebih daripada 250cc. Dan kita juga tahu kalau kita pakai skuter ni, kelebihan dia ease of use. Tak payah tukar gear, perah-perah je terus jalan. Boot space lagi besar, leg room dia lagi luas. Tapi bagi setengah orang, banyak persoalan yang bermain dalam kepala dia. Contoh dia, betul ke kos maintenance dia lagi mahal? Berapa agaknya anggaran kos renew rotek dan insurans dia? Dan yang paling penting sekali untuk motosikal yang bukan berasal daripada Jepun ni, macam mana pula dengan spare part dia? Susah ke tak nak cari spare part dia? Dan harga dia mahal ke tak? Jadi dalam video kita pada kali ni, kita nak bagi tahu orang semua apa yang diorang kena tahu pasal skuter 250cc. Kita tak nak cerita pasal satu motosikal je. Kita nak bagi tahu kenapa skuter 250cc ni semakin masuk akal. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sekutu Gear 6. Kalau kita cakap pasal motosikal skuter 250cc ni, kita tengok dia punya spesifikasi tu lebih kurang je. Satu silinder 250cc liquid cooling dan power figure dia tu pun lebih kurang jugalah, dalam anggaran 20 ke 25 horsepower. Tinggi-tinggi pun 25 horsepower ataupun lebih sikit. Untuk kegunaan daily commute, jarak sederhana ataupun kita nak keluar ride dengan kawan-kawan kita, ride santai-santai je, figure tu dah memadai. Nak bagi lagi senang faham, kita kena ada satu skuter 250cc untuk dijadikan contoh. Dan motor yang kita guna untuk cerita pasal benda ni, Aveta Nova 250. Bukan skuter paling power, bukan juga skuter yang paling mahal. Yang pasti model ni adalah skuter 250cc antara yang paling murah. Cukup bersesuaian untuk kita tunjuk kenapa skuter 250cc wujud. Jadi dalam video ni, selain daripada nak bagi gambaran pengalaman memiliki sebuah skuter 250cc, kita nak clearkan juga pengalaman menunggang sebuah skuter bersasaran suku liter ini. Betul ke power dia macam sebuah motor 150cc je? Top speed dia lebih kurang je kan? Ke tak sama? Okey, biasanya kalau kita cakap pasal handling skuter 250cc ni, dia pelbagai. Dia banyak perkara yang memainkan peranan dalam menentukan karakter handling sesebuah skuter tu atau motosikal in general dia lah. Kita kena tengok juga saiz motor tu. Secara arm dia, kalau kita tengok saiz sebuah skuter tu, dia punya wheelbase macam Aveta Nova 250 ni, dia punya wheelbase dia pendek je, 1360mm je. Kalau kita tengok wheelbase yang macam tu, biasanya ada pada skuter-skuter 150cc macam NMAX tu. Tapi tak boleh nak compare jugalah dengan skuter-skuter 150cc tu, sebab dia punya berat pun dah lain. Yang ini berat sebuah skuter 250cc lah. Dia punya agility tu mungkin dia better daripada skuter 250cc yang lagi besar tu. Cuma yang ini terasa lebih agile lah, sebab wheelbase dia kontot je macam skuter 150cc je. Kalau kita tengok daripada segi saiz dia pun dah lebih kurang dah. Cuma yang ni kalau kita compare kan dengan skuter 150cc tu, yang ni dia lebih berat lah. Kalau kita nak U-turn ke apa, yang itu kita terasa berat dia sikit lah. Tapi kalau dah biasa, okey je. Cuma kalau orang tak biasa dengan berat skuter-skuter macam ni, kalau nak menyelit kat bandar tu, of course feels dia memang lain. Tapi untuk Aveta Nova 250 ni, surprisingly, antara yang membantu membuatkan skuter ni terasa lebih lincah, penggunaan tayar FKR ni. Saya tak biasa dengar FKR ni provide performance yang best, tapi surprisingly yang ni okey bro, dia punya grip tu. Dan salah satu sebab dia adalah mungkin suspension setup skuter ni lah. Tapi saya tak boleh nak cakap ini kalau tuan-tuan beli skuter Nova 250 ni akan dapat performance suspension yang macam ni. Dia takkan sama lah, sebab skuter yang kita dapat ni dia dah upgrade
dia gunakan suspension daripada RCB. Of course lah, yang ni lagi sedap. Kalau kita sentuh pasal braking pula untuk skuter 250cc ni, kita kena tengok spek dia. Motor apa yang kita target tu, tengoklah dia pakai setup apa. Dia pakai caliper jenis radial ke tak, pakai 2-port ke, pakai 4-port ke. Kalau Aveta Nova ni dia pakai 4-port, dan satu lagi dia pakai brake lever yang jenis radial ni juga. Caliper jenis radial mounting, performance dia memang mantap gila lah. Bergantung pada jenis skuter yang kita pilih tu lah. Walaupun berat dia tu tinggi daripada 150cc lain, tapi biasanya pengeluar dia akan ukur mengikut jenis skuter yang dia pakai tu. Kalau daripada sudut performance dia, kalau kita upgrade daripada skuter 150cc tu, jangan risau kita tak dapat rasakan perbezaan yang ketara. Tambah-tambah lagi pada low to mid RPM dia, kita akan rasakan skuter 250cc ni lebih powerful. Jangan tengok pada top speed dia semata-mata lah. Biasanya single cylinder ni, karakter dia pada high RPM tu, memang top speed dia kalau kita tengok 250cc ni dia macam lebih kurang dia dengan motor-motor 150cc. Kalau motor ni contohnya Aveta Nova ni, dia mampu pergi dalam 137km sejam je. Itu yang apa saya pernah test lah. Kalau kita tengok figure tu, kita akan comparekan dia dengan 150cc. Alah, 150cc pun boleh capai top speed yang sama, tapi penghantaran kuasa tu lain lah. Skuter-skuter macam ni, power dia tu berguna pada jalan-jalan biasa macam ni lah. Kita nak overtake kenderaan yang perlahan tu lebih senang lah. Sebab low to mid RPM dia punya power tu memang useful untuk kita memotong. Sebenarnya motor-motor yang jenis pickup macam ni seronok kat kita bawa, tapi dia tengok skuter 250cc kak, karakter dia pun lain-lain. Kalau contoh ada sesetengah tu, macam abang dia Vanguard tu, saya rasa itu dia lebih strong pada low, yang ni lebih kepada mid. Macam Moda tu kita tengok HP dia pun lagi tinggi, yang itu kat highway Moda Sporter S tu perform lebih better pada skuter ni lah, obviously. Itu sebagai contoh je lah. Walaupun kita tengok dia punya konfigurasi engine dia tu lebih kurang, dia satu silinder, SOSC 4 valve, DOSC 4 valve, liquid cool lebih kurang dia, tapi tuning dia berbeza-beza dan menghasil karakter dia pun berbeza-beza. Kena test ride dulu baru kita dapat rasa lah perbezaan dia tu. Obvious sebenarnya. Kalau compare dengan 150cc tu, lagilah obvious. Bergantung pada style riding kita lah. Tapi kalau bagi yang risau, alah pakai 250 power lebih kurang dia dengan 150cc, yang itu tak betul lah. Obvious benar rasa dia. Cuma kalau kat high RPM tu, mungkin kita tengok top speed dia lebih kurang, tapi jangan kata power dia lebih kurang. Power motor ni bukan pada top speed je, pick up dia tu, torque dia tu, yang ni terasa lebih best lah. Obviously, nak lagi best daripada ni, carilah sisi yang lebih besar. Kalau kita ada lesen B full, memang tak ada masalah nak cari skuter berkapasiti besar ni. Harga pasaran sekarang pun dah semakin kompetitif, jurang harga dia dah semakin rapat. Tapi bagi pemegang lesen B2, limit kita adalah 250cc. Ini kapasiti paling besar yang boleh kita tunggang secara sah di jalan raya. Sebenarnya 250cc ni dah cukup ideal dah kalau kita tak ada nafsu buas dekat lebuh raya. Nak cruising kat highway pun tenang, maintain 110 ke 120km sejam tanpa enjin terasa meraung macam skuter 150cc. Pickup dia pun sedap, nak memotong atau nak catch up dengan kelajuan trafik memang lebih yakin. Kelajuan maksimum itu bergantung kepada model, tapi secara asasnya ianya jauh lebih pleasant untuk perjalanan yang agak jauh. Tapi kalau dah kerap guna untuk perjalanan jarak jauh, timbul lagi satu persoalan. Persoalannya, berapa pula kos nak bela skuter 250cc ni? Mari kita tengok anggaran kasar untuk rutin servis dia. Rutin servis atau regular servis dia ni lebih kurang je dengan skuter yang lagi kecil tu. Cuma kapasiti minyak enjin dia tu yang lebih banyak sikit. Biasanya kapasiti minyak enjin skuter 250cc ni antara 1.2 liter ke 1.7 liter, bergantung pada model. Dan biasanya kena beli 2 botol, ataupun kalau kapasiti dia tak lebih daripada
daripada 1.3 liter, kita boleh cari minyak enjin dengan packaging yang sama. Satu botol pun dah cukup. Harga minyak enjin yang berkualiti ni biasanya dalam anggaran RM40 ke RM100 ataupun lebih, bergantung kepada jenis macam mana, nak fully atau nak semi sintetik. Jangan beli minyak tak augi sudah. Dan anggaran harga oil filter dia dalam RM25 sehingga RM45 ganti sekali bagi setiap 2 kali servis minyak enjin. Sama juga, elakkan daripada beli oil filter yang tak berkualiti, jenama pelik-pelik. Takut nanti dia akan jengkreng kongkeng. Kekerapan servis interval dia pula antara 3,000 km sehingga 5,000 km. Sama je macam motor yang lain. Dan kat sini kita ada bagi table beberapa anggaran parts wear and tear skuter 250cc. Ini anggaran je tau. Jangan berbalah pula kat bawah tu. Kita cerita ni pun in general. Kalau laju sangat boleh pause kejap. Sebab lepas ni kita nak cerita benda yang lain yang membezakan skuter dengan motosikal jenis yang berbeza. Kita nak sentuh tentang penjagaan sistem CVT dia pula secara ringkas. Sistem CVT ni jantung skuter kita dan kita kena jaga dia dengan rapi. Bagi CVT belt, anggaran harga dia sekitar RM150 sehingga RM350 dan perlu ditukar setiap 18,000 km sehingga 20,000 km. Dan bagi anggaran harga servis CVT dia untuk cuci dan greasing RM50 sehingga RM100 atau lebih bagi setiap 10,000 km. Dan anggaran harga puli depan dan belakang dia sekitar RM400 sehingga RM900 ataupun lebih. Hanya tukar jika dah haus ataupun cala teruk. Semua kos ni bergantung kepada bengkel tempat tuan-tuan nak servis tu. Lain tempat, lain harga. Jangan pergi hentam pula bengkel tu. Kami tekankan semula ayat ni. Ini anggaran tau. Anggaran. Kalau ada ralat, feel free untuk share dengan sekutu Gear 6 semua. Satu lagi persoalan yang kita kemukakan pada awal video tadi tentang anggaran kos renew road tax dan insurans dia. Sebenarnya harga road tax ni bergantung pada dua faktor utama. Pertama, faktor kapasiti enjin dan satu lagi lokasi tempat tinggal kita. Lebih besar sisi maka lebih tinggilah harga road tax, dan kalau tinggal di Semenanjung harganya biasanya lebih mahal berbanding Sabah, Sarawak, Labuan dan Langkawi ataupun Pulau Pangkor. Untuk road tax motor 250cc cuma RM50 setahun. Mahal ke murah? Itu subjektif. Nasi lemak biasa lawan dengan nasi lemak sambal paru, memberikan kita kepuasan yang berbeza dan kosnya sudah tentu berbeza. Logiknya benda kat dalam dunia ni biasanya lagi sedap bermaksud lebih mahal. Tapi yang membezakannya adalah insurans. Untuk skuter 250cc baru komprehensif, premium insurans dia biasanya sekitar RM400 ke RM800. Harga ni berbeza-beza mengikut penyedia insurans, kapasiti enjin dan pilihan perlindungan. Dan antara benda yang tuan-tuan perlu tahu berkenaan dengan insurans ni adalah premium insurans tu sendiri. Premium insurans ni dikira berdasarkan market value motor kita. Makin mahal harga motor, makin tinggilah premium dia. Dan satu lagi, NCD, no claim discount. Kalau tuan-tuan tak pernah accident, tuan-tuan boleh dapat diskaun NCD bermula 15% untuk tahun pertama, 20% untuk tahun kedua sehinggalah maksimum 25% untuk tahun ketiga dan seterusnya. Ini akan banyak jimatkan kos renewal tahunan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau beli motor baru, jangan lupa transfer NCD ni pada motor baru tu. Macam penulis kita tahun lepas, dia baru upgrade motor harian dia daripada 150cc kepada 250cc. Baru-baru ni renewal road tax insurans dia tak sampai pun RM400 Malaysia. Pasal spare part, kalau tuan-tuan ambil jenama utama daripada Jepun, memang senang nak cari. Tetapi skuter tetaplah skuter. Ianya taklah semudah cari barang EFI. Kat celah solok mana pun boleh dapat spare part dia. Tapi sekarang ni dah banyak lah bengkel pakar skuter yang tumbuh macam cendawan. Macam mana pula dengan lambakan skuter bukan daripada Jepun? Contohnya skuter daripada China ataupun Taiwan. Nasihat kami, sebelum beli pastikan pusat servis mudah nak akses. Cari yang dekat dengan
rumah kita ataupun tempat kerja. Buat carian betul-betul. Contohnya macam jenama Aveta. Diorang ada pasukan Aveta Care on Wheels yang cover satu Semenanjung. Ini satu kelebihan kalau tuan-tuan jauh daripada pusat servis, tapi kena sabar sikit lah. Satu lagi, kita kena rajin-rajin join community dia. Kebanyakan skuter daripada China ni berkongsi asas enjin yang sama, interchangeable parts. Maksudnya kalau part jenama A habis, part jenama B mungkin boleh masuk. Kuncinya kena rajin join owner group kat Facebook ataupun Telegram untuk tahu ilmu kacuk mengkacuk ni. Tapi kalau kita tak nak pening kepala, pergi je lah cari kat pengedar sah dia. Kalau pandai komen, beli part kat platform jual beli online, lepas tu pasanglah sendiri. Jauh lagi jimat. Tapi tu kalau motor dah habis waranti lah. Kalau belum habis waranti, takut void pula waranti dia. Dan kami nak tambah satu lagi dugaan pakai skuter jenis macam ni. Satu lagi, kalau kita pakai brand-brand yang bukan brand utama ni, ada masalah satu lagi, accessories dia. Accessories dia memang kita susah lah nak cari yang aftermarket parts dia. Memang kita tak ada option ataupun langsung tak ada. Tapi sesetengah benda macam Aveta ni tunjuk, macam brake lever ni, dia dah tukar kepada RCB, and then dia punya side mirror ni pun dia dah tukar kepada RCB macam ni. Benda-benda macam ni kita still boleh cari yang universal dan pakai ni. Tapi kalau saya side mirror macam ni, saya kurang gemar lah. Dia macam tak solid. Kesimpulan dia mudah. Kalau tuan-tuan nak naik taraf dari 150cc tapi tak nak pening kepala fikir pasal SMB, full scooter 250cc adalah sweet spot yang paling berbaloi. Cost maintenance dia memang tinggi sikit lah daripada motosikal kapcai, tapi keselesaan dan kuasa yang tuan-tuan dapat tu sangatlah berbaloi untuk daily commute ataupun perjalanan yang agak jauh. Seat lebih empuk, storage lebih luas. Sebab populariti segmen ni semakin besar, kita boleh nampak bermacam-macam skuter 250cc dilancarkan hari demi hari. Kita nak pilih pun naik pening kepala ni. Tak nak pening-pening, follow rapat semua media sosial Gear 6. Kita memang selalu kupas benda-benda macam ni. And you know what to do guys. Dan yang paling penting, pastikan skuter yang kita nak laburkan duit kita tu bersesuaian dengan bajet kita. Janganlah sampai dapur kita tak berasap pula. Bapak pakai skuter best, anak kat rumah nak minum susu pun kena catu. Jangan buat perangai tak sekara laku macam tu. Dan satu lagi, pilihlah jenama yang ada sokongan after sales yang kuat supaya kita tak pening kemudian hari nanti. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.